Mari belajar bahasa Arab. Ya, seronok dan mudah belajar. Jom mulakan sekarang. Mari belajar. Mari belajar bahasa Arab. Ya, seronok dan mudah belajar. Jom mulakan sekarang. Mari belajar. Apa maksud sabun dalam bahasa Arab? Sobunun. Oh, ini sabun. Betul, hebat. Apa maksud syampu dalam bahasa Arab? Shampoo, shampoo. Apa maksud ubat gigi dalam bahasa Arab? Majunul asnani. Apa maksud berus gigi dalam bahasa Arab? Fursyatul asnani. Syukran jazilan. Wa ila liqa. Ma'assalamah. Mari belajar bahasa Arab. Ya, seronok dan mudah belajar. Jom mulakan sekarang. Mari belajar. Apa maksud pinggan dalam bahasa Arab? Pinggan dalam bahasa Arab ialah sohnun. Apa maksud cawan dalam bahasa Arab? Cawan dalam bahasa Arab ialah finjanun. Apa maksud garpu dalam bahasa Arab? Garpu dalam bahasa Arab ialah syaukatun. Apa maksud sudu dalam bahasa Arab? Sudu dalam bahasa Arab ialah mil'aqatun. Syukran jazilan. Wa ila liqa. Ma'assalamah. Mari belajar bahasa Arab. Ya, seronok dan mudah belajar. Jom mulakan sekarang. Mari belajar. Apa maksud cerik dalam bahasa Arab? Cerik dalam bahasa Arab ialah ibrikun. Apa maksud dapur dalam bahasa Arab? Dapur dalam bahasa Arab ialah maukidun. Apa maksud ketuhar dalam bahasa Arab? Ketuhar dalam bahasa Arab ialah furnun. Apa maksud peti sejuk dalam bahasa Arab? Peti sejuk dalam bahasa Arab ialah salajatun. Syukran jazilan. Wa ila liqa. Ma'assalamah. Mari belajar bahasa Arab. Ya, seronok dan mudah belajar. Jom mulakan sekarang. Mari belajar. Apa maksud periuk dalam bahasa Arab? Periuk dalam bahasa Arab ialah kidrun. Apa maksud kuali dalam bahasa Arab? Kuali dalam bahasa Arab ialah miklatun. Apa maksud senduk dalam bahasa Arab? Senduk dalam bahasa Arab ialah mikrofatu. Apa maksud pisau dalam bahasa Arab? Pisau dalam bahasa Arab ialah sikinun. Mari belajar bahasa Arab. Ya, seronok dan mudah belajar. Jom mulakan sekarang. Mari belajar. Apa maksud pisang dalam bahasa Arab? Pisang dalam bahasa Arab ialah mauzun. Apa maksud mie dalam bahasa Arab? Mie dalam bahasa Arab ialah makarunatun. Apa maksud nasi dalam bahasa Arab? Nasi dalam bahasa Arab ialah arzun. Apa maksud ayam dalam bahasa Arab? Ayam dalam bahasa Arab ialah dajajatun. Apa maksud daging dalam bahasa Arab? Daging dalam bahasa Arab ialah laham. Syukran jazilan. Wa ila liqa. Ma'assalamah.